Assalamualaikum, bertemu kita pada pagi ni. Syukur Alhamdulillah. Hari ni hari kedua, 24 hari bulan 4, jam hampir pukul 8.30. Ok, saya tunjuk sikit progres malam. Alhamdulillah dah siap. Kita lay kabel, tu tembus kat situ. Ni nanti turun, saya dah marking untuk pasang kabel clip, saddle. Kita turun pipe. Di simen ni kita potong sikit. Jadi dalam ni nanti kita simen pipe. Sini kita letak besi supaya tak mudah patah. Kemudian kat sini kita akan tanam rod. Ni dia punya chamber. Kita tanam satu chamber dulu, tengok berapa reading dia boleh dapat. Pasal kawasan ni luas, so kita boleh looping ke sana insya-Allah. Saya nak tanam dulu kat sini. Kita tengok berapa reading dia boleh dapat. Kita cubalah dengan kawasan bukit tinggi ni. InsyaAllah saya cuba. Tak. Ok, syukur Alhamdulillah. Kita baru tanam rod yang pertama. Kita tengoklah berapa reading dia. Sekejap saya tunjuk ni. Wire dia warna kuning. Dekat sini. Dan ni wire warna merah. Kita nak check saja, nak check sebatang rod kat kawasan ni berapa reading dia. Okey, ni kabel warna merah. Rumah ni kat atas bukit, kawasan atas bukit. Tu jalan raya. Nampak bawah sana. Dan ni rumah dia. Jom kita tengok berapa reading dia untuk sebatang rod. Untuk customer ni kita bagi quotation tanam 10 batang rod. Kita tengok berapa yang dia boleh dapat lah, insyaAllah. Ok, jom kita cek. Bismillah. Kita cek earth voltage. Alhamdulillah kosong, selamat. Pergi ke 2000. 123 ohm untuk sebatang rod. Cek ke 200. 123. Cek ke 20 ohm tak boleh sebab dah lebih 100. Ok, so bacaan untuk sebatang rod 123 ohm. Ok, untuk peraturan ST yang terbaru ni, dia menetapkan bacaan earding 200 ohm ke bawah. Kalau sebatang rod macam ni nak ikutkan dah lulus lah kerja saya. Tapi saya nak membantu customer saya ni. Kita cuba rendahkan berapa yang boleh rendah. Kalau dulu 10 ohm, memang perit lah nak dapatkannya, bukan mudah. Tapi bergantung pada rezeki. Ada kalanya kawasan tu dia punya resisten bagus, macam tu. Ok, ni rod yang pertama. Saya nak try tanam lagi. Alright.
Alhamdulillah, kita dah tanam rod yang ketiga. Jom kita tengok berapa reading dia. Kita nak test. Right, tadi 2 batang saya cek. Sekejap dulu, kita cek dulu. Untuk rod yang ketiga, rod voltage kosong, selamat. 73 ohm. Alhamdulillah dia drop Okey, 73 ohm. Cek 20 tak boleh, lebih 20 ohm. So 3 batang rod kita dapat reading 73 ohm. Tadi sebatang rod kita dapat 123 ohm macam tu. Alhamdulillah dia drop untuk rod yang ketiga. InsyaAllah saya nak try lagi sebatang. Kita tengok ada perubahan ke ataupun tidak. Kalau tak ada, saya nak try yang ke sana tu pula. Ada standby situ. Okey, tak. Tak ada. Ni mau ibu mi kan? Kita buat-buat rumah. Tinggi lah. Betul taman dia. Hilang. Ayo, petai masuk ni atas. Atas di tiga. Dulu DB tu baru tukar, ada dah setahun. Satu orang lain lah buat. Tak ada. Buat betul. Malam ni. Madu dekat. Logam air pun susah. Susah batu tu kan. Yang dia dah tarik dah. Nampak sikit masih susah. Alat lengkap kan? Ini agak. Okey, syukur Alhamdulillah. Kita dah tanam rod yang kelima. Okey, jom kita cek. Rod voltage kosong. InsyaAllah dalam tanah tak ada leakage current. Selamat. Cek ke 2072 ohm. Okey, dia tak drop jadinya saya kena cuba buat chamber yang lain. Kita looping, kita tengok macam mana. Kita dapat 72. Dia tak bergerak. Alright,
Saya nak try looping yang sebelah sana. Jadi kita tengok ada perubahan ke tidak. Alhamdulillah, kita buat chamber baru bahagian sana. Kat sini tadi kita tanam 5 batang. Dan tu rod yang ke-6. Kita tengok berapa dia boleh drop. Mudah-mudahan dia drop lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita check voltage kosong. Alhamdulillah, selamat. Check ke 2000. Alhamdulillah, dia drop daripada 70 lebih tadi. Kita dapat 37.9 ohm, 38 ohm. Alhamdulillah, dia drop. Okey, kita cuba tambah lagi rod yang ke-7. Mudah-mudahan dia drop banyak. Sini rumah atas bukit, so agak payah sikit lah nak dapatkan bacaan yang rendah, tapi saya cuba, insyaAllah.
Alhamdulillah. Saya tambah lagi satu chamber belah sana. Kita habiskan rod tadi 10 batang. Okey. Ni chamber yang ketiga, 2 batang rod. Chamber yang kedua, 3 batang rod. Dan ni chamber yang pertama tadi ada 5 batang rod. So kita loopingkan ketiga-tiga ni, kita tengok berapa dia boleh drop. Mudah-mudahan banyaklah turun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek voltage kosong, selamat. Pergi ke 2000. Alhamdulillah. Pergi ke 200. Kita dapat reading 26.7 ohm. Alhamdulillah. Drop banyak juga daripada tadi tu. So 10 batang rod kita dapat cek 20, tak boleh lebih 20 ohm. So 10 batang rod kita dapat 26 ohm. Syukur Alhamdulillah. Untuk peraturan ST dah sangat lulus, bawah 200 ohm, InsyaAllah tak ada masalah. Kalau owner nak rendah lagi, dapatkan 10 ohm lagi ke bawah, so perlu tambah kos lagi lah, upah kerja untuk tambah rod lagi. Ok, syukur Alhamdulillah. So saya tengah buat kerja-kerja finishing. Nak cangkul ni, tanam pipe, masuk wire, looping sekali sana. Kemudian kita boleh fokus fitting terus dekat main DB. Alhamdulillah. Jam dah hampir pukul 6.20. Ok, saya share sikit progress untuk petang ni. Tadi pagi sampai tengah hari, rehat sekejap, solat Jumaat. Ok, saya sambung sesi petang. Alhamdulillah. Bahagian ni saya dah tutup semua. Kita dah tabur simen tadi. So ni chamber kedua kat sini tadi. Dan tu chamber yang ketiga. So tuan rumah kena ingat lah, kawasan ni sebaris straight sampai ke chamber tu. Kat sini ada laluan pipe dengan wire earding. Ok, kena ingat. Ni chamber yang ketiga, chamber kedua. Dan ni dia punya main chamber dekat sini. Allahu Akbar. Ok, ni saya memang belum sambung. Saya terlupa nak bawa besi untuk cross longkang tu. Jadinya kita tak boleh siapkan hari ni. InsyaAllah besok selesai lah. Jadi saya tinggalkan kat sini. Esok nanti saya bawa besi. Kita nak cross longkang ni. Nak cross longkang ni kena ada besi. Kalau pakai pipe ni nanti orang pijak-pijak akan patah bengkok dan sebagainya. Sebab tu kita kena cross guna besi. Kita salut besi dengan pipe ni sekali, kemudian baru kita simen. Ok, syukur Alhamdulillah. Esok insyaAllah selesai semua. So 3 chamber ni 10 batang rod tadi kita test dapat 26 ohm. Alhamdulillah. Kira okey sangat dah tu. Kawasan rumah bukit macam ni dapat reading 26 ohm. Okey, insyaAllah esok kita selesaikan. Nanti saya share lagi video. Assalamualaikum.